juri setting padu, konten memancing tiap minggu lalu. Umpan juri setting padu, konten memancing tiap minggu lalu. Masuk hutan, reda payah, kadang laut, kadang tasik raya. Saha angle, pancing setia, strike dapat terus naik gaya. Tali tegang, hati pun panas, nak lepaskan dance bro ganas. Kamera rolling, ikan pun naik, YouTube kita memang menarik. Okay guys, aku jumpa lagi bersama aku sekarang ni. Okay guys, aku nak turun mancing ni geng. Aku nak ketuk-ketuk dengan kerujik eh. Sekarang dah pukul 5 petang ni sebenarnya geng. Hari aku tengok cuaca pun cantik. Aku nari bersama Master Wujud dengan anak dia. Siapa nama dia lupa? Acap dia rajin aku mancing tapi aku lupa pula nama dia. Okay, aku baru sampai. Aku nak set up dulu. Semoga ada strike ni geng. Okay, stay tune geng. Right. Okey lagi aku dah siap set up. Macam biasalah aku gunakan 15 gram. Kita cuba geng balingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah wahai ikan. Kita baling depan ni geng. Tengok-tengok mana tahu ada yang sudi kan. Strike cun-cun sikit. Ketuk je depan ni. Tak payah jauh-jauh depan ni je. Makanlah. Bawah ni, dia ada bawah ni. Ada sambaran geng bawah ni. Tak dekat pula, tak ada sambaran. Nak ikan sambar katnya. Okey, strike pertama. Mantap. Strike pertama. Unga geng, unga strike yang pertama. Ada unga. Mantap. Aku nari tak bawa tong geng. Tak bawa tong hari ni. Kita simpan dalam udang ni lah. Biar tersegar. Nak tahu. Simpan dalam ni je. Yes. Betul. Simpan sini saja. Biar ada segar. Right. Inilah dah ada strike. Master Wujud strike. Tengok apa ni unga rasa ni. Yes. Strike unga. Dia tengok gitu lah. Mantap. Strike anjing. Kasih main. Apa ni tadi dia cakap gurau je. Gurau. Tadi 2 ekor strike geng. 2 ekor 3 ekor. Tadi strike aku tak rakam ni. Tak ada. Kau buat dua kau. Unga lagi geng, unga. Mantap. Ada geng strike. Tolak duit. Kerapu. Lama. Mantap. Naik. Sok. Apa ni? Solid. Alright. Mantap. Aduh, diri sikit. Mula geng. Dia lah macam mana nak kira. Karen nak. Macam karen dia kena jig. Saiz pun elok. Terbaik. Mantap. Okay, cak lagi. Padu kerapu kalau tekan. Oh, sedap lah Yud. Talang unga lagi. Terbaik. Alhamdulillah. Tambah lagi yang rezeki. Mantap. Cari lagi strike geng.
Strike di petang hari. Ni dah sudah pukul 6 dah sudah ni. Tengok mana tahu ada yang sudi kan. Ni kan petang-petang ni. Kerapu geng, kerapu. Strike kerapu. Ui. Ini betul-betul baby ni. Kecil tu geng kerapu tu. Oh. Dua-dua hook masuk dalam mulut ni. Oh tak, satu je. Sedang diandam saya lepaskan. Ini belum cukup spek je ni. Nak goreng pun tak diisi ni. Makan. Saya dimakan apa ni? Dia pilah. Aduh. Lepas dah. Okey. Lepaskan lagi. Lepaskan. Cari lagi. Oh, ada. Rambut. Tu. Apam. Apam. Kerapu lagi ni. Ini kerapu lagi ni. Weh, terbang. Unga terbang. Aduh, mantap. Sampai terbang Cat. Unga. Dah kena karen. Mantap. Maka aku bunyi tadi tu. Buat sini. Wah, buat bawah. Kena lagi. Tengah nak layan ni ikan. Strike juga. Alhamdulillah. Baru nak buka ni, ambil ikan dia. Strike juga geng. Dah lah usaha gini. Alhamdulillah rezeki. Mohon makan lagi. Cari strike lagi geng. Hari dah semakin gelap ni. Dah pukul 6.30 dia ni tak? Dah 6 suku. 6 suku? 6 suku boleh lagi ni. Lagi dia terang tanah, kita boleh mancing lagi. Cari lagi strike. Tambah-tambahkan. Cek-cek lauk kata orang. Makanlah. Dia dah ikut layan je. Strike lagi, asyik strike lagi. Ni unga ni. Tak unga kerapu. Asyik strike lagi geng. Unga besar. Tu sauk oi. Nak pakai sauk. Pakai sauk. Ni. Pakai sauk. Unga besar tu. Layan. Woi, unga kasar lagi. Unga kasar. Yut. Unga kasar. Oi, ni saiz madu geng. Betul-betul kena karen dia. Strike on jig. Mantap. Saiz elok gayut. Mantap. Alright. Ada geng. Ada yang saya kasar. Terbaik. Kita cari lagi. Alhamdulillah geng. Strike yang kasar je nak Waduh lah. Kita masih mancing lagi. Cari strike lagi. Manakah lagi yang nak kasar-kasar? Makanlah sebelum hari gelap. Makanlah unga, makanlah yang kasar-kasar. Oh, kayu. Ingat ikan geng. Topok rajat. Kayu punya. Aduh. Sayang unga sini. Oi, kerapu. Kerapu. Alhamdulillah, ada juga kerapu besar sikit.
Ini boleh lah ambil buat goreng-goreng geng. Terbaik. Okay. Alhamdulillah. Ingat unga tadi kerapu geng. Terbaik rezeki alhamdulillah. Ikut tu layan je. Okey, kasar ni. Dia lagi geng. Rasa kerapu ke unga ni? Unga. Unga kasar. Unga kasar lagi geng. Terbaik. Alhamdulillah. Padu. Oh, ada mancing Acat. Mantap Acat eh. Aku rajin. Magic ni nak kena rajin. Kapu mak jual kat pasar ada duit lah. Mantap geng, gua ada kasar-kasar. Saiz elok. Aduh geng. Susah gini kalau makan dan sedap ni. Mantap. Saiz padu. Saiz yang elok geng. Mantap. Kita cari lagi. Dia ni. Dia buat nak talang ni. Baby talang. Okay. Dah senyap lagi. Sekarang dah pukul 7 geng. Sekejap lagi aku dah nak balik. Macam kau ada sini Yelah, ada juga rezekinya. First time turun jig. Gasak tu. Gasak ni geng. Gasak unga dia. Nanti kau ada geng. Right. Okey lagi. Habislah trik aku mancing Aku main ketuk-ketuk mata jig 2 jam geng. Aku start pukul 5 sampai pukul 7 geng. Ni pun nak gelap, aku dah nak balik. Alhamdulillah geng, ada juga rezekinya. Aku sama Uyut, Master Uyut dengan anak dahsyat. Wah, dia lagi sedap padu geng unga dia. Okey geng, aku terus tunjuk hasil geng. Hasil dia memang padu lah. Yuk terus Yut, pegangkan cabut kan. Batang, trik batang cabut. Right. Hasil dia kita tengok ni. Alhamdulillah. Padu geng. Mana ikan? Alhamdulillah. Unga pun tak kira ada berapa ekor. Kerapu ada 2 ekor kerapu dengan unga ni. Tak ada rezeki hari ni. Lepas dah laut geng. Good, mantap Cat. Nanti kita pergi lagi Cat. Okey, apabila tak mancing ada masa aku lagi. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Jumpa lagi. Jangan lupa